Kita ni hidup ada turun dan naik. Kadang kita kat atas, kadang kita kat bawah. Tahun lepas, aku baru je beli motor second daripada owner. Tapi bagi aku, dia lah pintu pada kebebasan. Plan aku dulu, aku nak bawa dia jelajah Malaysia, masuk Sabah Sarawak, menyusul sampai Indonesia, Singapura, Thailand dan lain-lain. Itu impian aku. Tapi hidup ni kadang tak ikut peta yang kita lukis. Hari ni aku sedikit jatuh dan aku terpaksa lepaskan motor aku ni kepada owner yang baru. Hari ni mungkin last day aku dengan motor aku sebelum aku lepaskan dia ke tangan orang lain. Okay, aku panggil ni terapi. Bukan sebab aku rasa seronok sangat, tapi sebab ini cara lepaskan semua dengan motor. Aku nak tambah satu lagi kenangan dengan dia. Sebab bagi aku, motor ni bukan sekadar mesin yang beroda, dia sahabat, dia terapi yang paling best. Jadi jom ride terakhir off-road dulu. Hidup ni kalau tak ada hujan, tak best. Sama juga macam off-road ni. Kalau tengok jalan dia, ada selut, ada batu, ada lubang. Setiap satu tu hujan. Dia tak pernah lurus, tak pernah smooth. Tapi itulah yang buat dia seronok. Kalau jalan highway cantik, lurus, rata, tak ada halangan, jujur cakap, lama-lama bosan juga. Kadang kita pun jadi ngantuk kan, tengok benda sama je. Macam tu lah hidup. Hujan tu yang bagi warna. Kadang-kadang kita rasa susah, tapi bila dah lalu baru kita sedar hujan tu lah yang buat kita lebih tenang, lebih bahagia. Sebenarnya berat hati aku nak lepaskan motor ni. Ya, aku jual pada orang yang aku kenal satu tempat kerja. Mungkin aku masih boleh nampak di depan mata, tapi tetap lain. Motor ni ada nilai yang aku tak boleh nak terjemahkan dengan kata-kata. Dia bukan sekadar mesin yang bawa aku ke sana ke sini. Dia ada something, sesuatu yang buat aku rasa setiap ride tu bermakna. Sekarang cerita tu mungkin dah sampai ke penghujung aku dengan motor ni, tapi aku harap dekat tangan owner yang baru dia tetap jadi kenangan yang baik. Aku tak tahu, tapi satu hari nanti aku nak
travel, adventure. Ya, mungkin dengan motor lain ni aku nak jelajah merata dunia. Sebab aku ride bukan sekadar perjalanan, dia satu cara untuk hidup, cara bebas, dan untuk kenal diri aku, untuk kenal Sang Pencipta aku. Jadi selamat sahabat. Terima kasih untuk setiap kilometer yang kita lalui bersama.